kuliah ulangan untuk menyambung buku Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan dengan kita duduk majlis seperti ini, kita tidak termasuk daripada orang yang lalai, dan mudah-mudahan kita sentiasa beringat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amal soleh untuk kita bawa, untuk menjadi teman kita di dalam kubur nanti. Bila seorang hamba meninggal dunia, mengiring kepadanya 3, pulang kepadanya 2, maka kekal kepadanya 1, mengiring kita ke kubur 3, keluarganya, hartanya, dan amal soleh. Fayarji'u isnani, kembali 2 perkara, yaitu keluarganya dan hartanya untuk diparamai. Wa yabqa wahidan, kekal 1, yaitu amal solehnya. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Allah Ta'ala catat sebagai satu amal soleh untuk kita bawa menjadi teman di dalam kubur kita nanti, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahan pertemuan kita juga malam ini menjadi asbab musabab untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan urusan kita di akhirat ini. Apatah lagi kepada orang-orang yang rutin hidupnya berdamping dengan masjid. Rumah-rumah Allah itu, masjid itu sebahagian daripada kehidupannya. Maka Nabi SAW menukilkan dalam satu hadis yang sahih, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yaumul la zilla illa zilluh. 7 golongan di hari yang tiada ada naungan melainkan pada hari itu, iaitu di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, melainkan 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Salah satu daripadanya, rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan tuan-tuan, doakan saya, mudahan kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang mendapat naungan Allah di akhirat, di padang mahsyar nanti. Sebab dengan izinnya, dengan rahmat kasih sayangnya, kita menjadi orang yang sentiasa berada mendatangi rumah-rumah Allah, masjid Allah. Syukur Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita doakan di luar sana, mudah-mudahan yang menonton FB malam ini secara langsung ke tuan, mudah-mudahan terbuka hati untuk sama-sama hadir. Majlis ini adalah majlis yang mahal. Majlis ini adalah satu majlis jalan menuju ke surga. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan, rahmat, kasih sayangnya, bukan kehebatan dia, boleh hadir ke rumah Allah ini. Dan majlis ini adalah suatu perkara yang paling ampuh untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara perkara yang paling ampuh untuk menuju surga Allah adalah majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat dengan tujuan yaltamisu, bersepakai dia, terjemahan uang dulu, dengan tujuan untuk duduk di majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah,
Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Hidup ini tidak ada pilihan yang ketiga setelah meninggal dunia, sama ada surga ataupun neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini dan yang mendengar, yang menonton video ini termasuk orang yang dirahmati Allah, termasuk orang yang dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah, dengan kekuatan rahmat, bukan kehebatan kita boleh hadir malam ini, walaupun dalam keadaan solat dengan berkursi, ya, kena ada keuzuran, tapi kita boleh hadir juga. Maka kita doa yang di luar sana, mudah-mudahan satu masa mereka juga boleh turut bersama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tidak mahu memanjangkan mukadimahnya. Cukup sekadar itu yang saya hormati pengurusi Masjid Tebuk Mukran, Masjid 100 tahun. Yang saya hormati juga ahli jawatan kuasanya, imam, para imam, tidak lupa Kiai mantan kepada Nazir Masjid kita, Pak Kiai Haji Subni, yang sama-sama hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca buku kita malam ini, tajuk Hak Jiran yang terakhir. Bulan depan insyaAllah kita baca tajuk lain. Penutup hak jiran. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita baca, kita sambung tajuknya hak-hak jiran. Kita dah baca sambungan malam ini, ya. Abu Lis Samarqandi berkata, seharusnya seorang Muslim sabar terhadap gangguan jiran tetangganya, sabar, dan tidak mengganggu jiran. Hidup ini jangan ganggu jiran, sehingga jiran tetangga berasa aman daripada lidahnya. Tetangga dan apapun aman daripada lidahnya, maka tidak mengganggu atau membicarakan yang tidak baik. Kita bicarakan tidak baik tentang jiran kita, mengumpat namanya. Apapun aman daripada tangannya, maka sekiranya lupa tidak mengunci rumah, maka jiran tidak curiga. Sampai ke tahap itulah, rumah tak kunci, ya, kita tidak curiga daripadanya. Apapun, ya, aurat, maka sekiranya ia pergi lalu mendapat berita bahawa jiran masuk ke rumahnya, ia pun berasa aman. Baik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 3 macam akhlak yang berlaku di zaman jahiliyah dibawa kepada Islam sehingga hari ini. Hak jiran, Ibnu Abbas menyatakan ada 3 macam akhlak yang berlaku di zaman jahiliyah sebelum Islam, dianjurkan supaya tetap pada kaum muslimin. Pertama, amalan orang jahiliyah dulu yang boleh diambil yang baik. Jika kedatangan tamu, bersungguh-sungguh menghormati dan menjamunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini orang Arab ni luar biasa. Ya Allah, kalau menjamu tetamu. Sebab dia amalan daripada zaman jahiliyah sampailah kepada Islam, bila kita hadir, luar biasa. Ya, saya pernah bertandang ke kampung, ya, 2 orang pergi kampung orang Arab. Allah, saya kata cukup, sudah tu. Ya, itu. Walaupun kehidupannya sederhana, tetapi dia menyambut kita luar biasa. Kita sampai tengah hari, petang tu dah dijamu ringan. Malam tu disembelihkan ayam. Ayam tu belakang dengan ulam-ulam semua. Ya. Kemudian tidurlah kita. Cuma orang Arab yang biasa ke kampung ni,
Kita kena sabarlah. Sini bilik saya tidur, sebelahnya itik serati. Itik serati satu tingkat tidur. Di rumahnya 2 tingkat, orang kampung. Maka bilik saya berdua. Saya tidur di sini. Itiknya naik tangga, tidur sebelah. Itu. Kalau ada lembu, lembu di bawah sekali. Tapi kalau dia menghormati tamu tu, Masya Allah. Esok begitu juga. Ya. Lepas tu dibawa ke kebun limau. Ya Allah. Itulah kehebatan orang Arab bila menyambut tamu. Mereka faham tamu ini hadiah daripada Allah. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa, ingat ada 2 perkara hadiah daripada Allah. Kita ni kalau ada orang hadiah, gembira. Isteri kita hadiahkan hari jadi kita, walaupun apa yang dibelikan dah. Kalau kita kadang hari Isnin wajib pakai necktie bekerja, arahan kementerian, maka setiap hari Isnin pakailah necktie. Isteri kita belikanlah necktie, kita terima, gembira. Seorang isteri menerima hadiah daripada suami, hari jadi dia, gembira dia. Apatah lagi Allah yang memberi hadiah. Apakah 2 hadiah daripada Allah yang jangan ditolak? Jika ditolak rugi. Pertama, hadiah daripada Allah, bila Allah mendatangkan tetamu, itu hadiah daripada Allah. Kalau kamu menolak rugi. Kedua, hadiah daripada Allah apabila ada datang hamba Allah minta sedekah, jangan kamu tolak, kerana itu juga hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu memberi ataupun tidak, ujian kepada kamu. Kalau dia faham ini hadiah daripada Allah, dia beri walaupun RM1. Kita dah lah tak bagi, kita sakiti lagi dia. Lepas tu pegang pula lengan dia. Keras lengan dia, kita boleh kerja ni. Dah, kalau kau tak nak bagi, kau diam. Kerana itu hadiah daripada Allah Ta'ala. Ya? Nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Diam. Jangan disakit, jangan disakiti dia. Itu 2 hadiah. Ingat. Dah sebulan lepas cerita dah. Orang yang menerima tamu rahmat Allah. Baliknya tamu itu mendatangkan rezeki dan mengeluarkan semua perkara-perkara yang panas-panas dalam rumah kita. Itu yang ketika mana sahabat seorang isteri mengadu pada Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Dia datang, ya Rasulullah, suami aku ni selalu bawa tamu. Aku penat aku kalimah. Aku penat ya Rasulullah. Kejap buat air, kejap masak, nanti tamu lain pula datang. Rasulullah tak jawab. Rasulullah senyum. Kemudian Rasulullah SAW menemui suaminya. Kau beritahu isteri kamu, tadi isteri kamu jumpa, ya, dia mengadu tentang kamu. Beritahu dekat isteri kamu, esok ada tamu nak datang. Maka diberitahulah, wahai isteriku, esok ada tamu nak datang. Lah, tamu lagi. Siapa pula tamunya? Kali ini tamunya adalah Rasulullah SAW. Dia pun rasa gembira bila Rasulullah menjadi tamu. Pesan dekat isteri kamu, nanti masa aku nak balik, Rasulullah kata, minta dia tolong datang ke pintu, dia lihat ke arah aku nak balik. Maka habis selesai makan apa semua, bila Rasulullah nak pulang, maka isteri yang dipesan oleh Rasulullah tadi pun dia pergi ke pintu mengarah ke mana Rasulullah nak balik. Bila dilihatnya, ketika itulah keluar semua benda-benda yang tidak baik daripada rumahnya. Ditulis dalam hadis dalam kisah tersebut, kalajengking keluar. Dia nampak kalajengking keluar daripada rumah. Dia nampak anjing hitam keluar daripada rumah. Dia nampak jembatan, nampak macam-macam keluar. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, apakah gerangan ini? Rasulullah SAW menjawab, itulah
Kelebihan orang yang menerima tamu, kedatangan tamu itu membawa rahmat, pulangnya tamu itu membawa rezeki dan menghilangkan segala perkara-perkara yang tidak baik yang ada di rumah kita. Kalau rasa bergaduh aja suami isteri, panggil tamu. Ya, mungkin rumah kita tak pernah kedatangan tetamu. Kalau ada tetamu, kita benci pula. Oh, mak kau lagi datang. Contohlah kan, ya, isteri kita, mak kita ni, mak mentua dia, mak kita ni jenis banyak mulut, ya, tak suka lah mak abang tu. Ada je yang tak kenal, maka dia pun melayan antara lidah melepuhkan batu di tangga. Jangan begitu. Tetamu itu adalah hadiah daripada Allah. Apatah lagi kalau tetamu yang datang itu ayah kamu, ibu kamu, ayah mentua kamu, ibu mertua kamu, adik-beradik kamu. Masya Allah, itu juga tetamu. Maka sambutlah. Baiklah, perbanding kalau ada tetamu, itu letak dalam kepala hadiah dari Allah. Jangan kepala. InsyaAllah. Yang kedua, yang diteruskan di zaman jahiliah, jika mempunyai isteri yang telah tua, tidak menceraikan agar jangan sampai tersiksa. Isteri dah tua, ya, kemudian kita nak menikah lagi, kau jangan cerai. Yang kita dapat rezeki ni daripada isteri pertama sebenarnya, ya. Itulah, daripada tak ada apa, kita menikah dengan anak-anak, ada rumah, ada kita, ada tanah, ada harta, sebab isteri yang pertama itulah. 3, jika jiran mendapat kesukaran, maka ia berusaha untuk meningkatkan, untuk meringankan penderitaannya. 3, orang Arab dulu zaman jahiliah, kalau tengok jirannya susah, mereka bantu. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda pada sehari kiamat. Ini kena ingat, takut kita dipegangnya nanti. Pada hari kiamat kelak, seorang jiran memegang jirannya dan berkata, dia pegang, ya Tuhan, nih, kita ni berjiran dengan orang yang B40. Kita ni berjiran dengan orang miskin. Tapi kita ni kedekut, kita ni penamak, ya. Maka di akhirat nanti, jiran memegang jirannya dan berkata, ya Allah, ya Tuhan, Engkau luaskan rezeki saudaraku. Dipegang orang kaya ni, orang miskin pegang orang kaya. Ya Allah, Engkau luaskan rezeki saudaraku ini dan menyempitkan rezeki aku. Aku ni orang biasa, sempit rezeki aku ya Allah, sehingga saya lapar pada waktu siang, ia kenyang. Kalau aku lapar siang, dia buat tak tahu je ya Allah. Dia kenyang, dia buat tak tahu. Maka tanyakan kepadanya, mengapa ia menutup pintu dan mengharamkan aku daripada apa yang ia dapat. Maka tanya, ya Allah, kau tanya pada orang kaya ni, kenapa dia tutup pintu, kedekut, menama tiada masin, ya? Langsung dan mengharamkan apa yang ada padanya. Tuan-tuan, ya, jangan sampai kita ni yang berada ni, jiran dalam keadaan lapar, kita makan kenyang, dia dalam keadaan lapar, ditanya nanti, dipegang. Tapi kita kat sini taklah nampak sangat perkeluaran luar. Minta maaf dengan izin, kalau kat Indonesia begitulah keadaan dia, ya. Banyak pakai miskin. Kita kat Malaysia ni tak berapa ada. Umuran ni adalah, tapi taklah ramai. Saya malam tadi baru balik daripada Riau, Kembara Ilmu menuju pada pesantren Ustaz Abdul Somad. 4 hari saya kat sana. Saya nampak ni orang miskin ni, kita tak sampai hati jumpa tu. Bagilah, ya, itu kita pecahlah duit tu, ya, dapatkan juta-juta. Kita kalau pergi Indonesia, kita dapat berjuta-juta. Kat Malaysia payah nak dapat juta-juta ni.
Kat Malaysia 100 saja, sampai sana dapat juta-juta. Ramai pagi miskin kata. Ya, kata tepi jalan ke apa. Malaysia ni alhamdulillah. Baik, sambung lagi. Panjang lagi. Ya, habis ni kita berhenti lah. Mudah habis. Sufyan Al-Thawri berkata, 10 perkara daripada kekejaman. 10 perkara kita kejam. Apa dia 10 perkara kita tak sedar kita kejam? Kita menjadi orang yang kejam. Aku tak buat apa-apa, aku tak bunuh dia, pula kejam. Aku tak ganggu dia. Kita dengar 10 perkara. Tanbihul ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Satu, yang kita ni kejam. Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak mendoakan anak-anaknya dan kaum muslimin. Bila doa seorang-seorang, walaupun kita seorang-seorang bangun tahajud ke apa ke, kita seorang yang kejam. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Langsung tak ada. Ya Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bagus dah bangun malam tu tahajud tu dah bagus dah. Ya, tapi kamu kedekut mendoakan seluruh umat Islam. Bila kita mendoakan itu, pahalanya kita dapat daripada seluruh umat Islam tadi. Maka kalau kita berdoa hanya sekadar diri kita sendiri, keluarga kita tidak untuk kaum muslimin seluruhnya, kita menjadi orang yang kejam. Sebab itu, dengan izin, kalau jadi imam, tolong berhati-hati ketika baca doa. Jangan baca peribadi. Contoh, ya, dalam doa, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu untuk pribadi, sedangkan kau imam. Allahumma firli zunubi, ya Allah ampunkan dosaku. Wali walidayya, dua ibu bapa aku. Ya, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu semua kasihanlah ya Allah sebagaimana engkau mengasihi ibu aku. Maka kalau jadi imam, kau baca doa begitu, bukan sekadar kau kejam. Setengah ulama kata hukumnya haram. Imam yang baca untuk fardi, sedangkan solat berjemaah. Bila doa masuk surga untuk engkau dan engkau je, kami ni engkau tukang amin. Tak. Sebab itu, lagi sekali yang mana nak jadi imam, tolong hati-hati ketika baca doa. Bila berjemaah, di belakang kita ada jemaah, maka jamakkan dia. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhum. Daripada warhamhuma, ha, huma, hum. Itu tasrif dalam bahasa Arab. Huwa, huma, hum. Huwa seorang, huma dua, hum jamak. Maka jamakkan dia. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhum kama rabbawna sighara. Daripada saghira jadi sighar, jamakkan ia kepada jamak taksir. Allahumma firli, ini jamaknya. Biar jadi imam baca macam mana Ustaz? Allahumma ighfir lana zunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna sighar. Daripada saghira kepada sighar. Asalnya Allahumma ighfir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, untuk diri sendiri. Bila kau jadi imam baca macam tu, hukumnya haram, kau kejam. Bila nak masuk surga kau seorang-seorang. Orang belakang tak faham, kita pun amin. Saya kalau imam tu baca untuk seorang-seorang, aku tak aminkan. Tak adil, kau kejam. Saya baca doa sendiri.
Macam mana Ustaz tak faham Ustaz? Kena belajarlah sikit-sikit. Jadi jamaknya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Daripada saghira mufrad jamakkan dia shighara. Oh macam tu Ustaz. Ya. Pertama doa kalau kau seorang-seorang kau kerja. Macam ni tak naklah jadi imam, aku kejam pula. Ya orang lah, taklah macam itu. Tengoklah pula nanti macam mana. Dua, seorang yang pandai membaca Quran tetapi tiap hari tidak membacanya walaupun satu ayat. Kejam juga. Kita pandai baca Quran, satu ayat pun tak ada sehari. Ini sama-sama muhasabah. Sibuklah Ustaz. Pegang pun 2 jam tak sibuk pula. Satu muka surat cukuplah ya, sehari. Sebab itu kadang-kadang saya amat bersetuju, amat suka kalau ada masjid yang melapangkan masa lepas solat subuh baca satu muka surat. Sekurang-kurangnya sebelum kita nak buka phone, nak buka surat khabar, sebelum kita nak pegang benda lain, kita dah pegang Quran. Habis baca satu muka surat. Tak ada makna pun tak apa, tapi kalau ada maknanya sekali, lagi bagus. Baca daripada Al-Baqarah, ya, daripada Baqarah mula tu sampai An-Nas. Bila nak habis Ustaz? InsyaAllah 4 tahun habis. Habis 4 tahun tu sembelih lembu. Kenapa? Khatam Quran 4 tahun dengan maknanya sekali. Masjid negeri Shah Alam buat tiap pagi buat sampai khatam. Dan saya beberapa kali dulu solat subuh kat sini ada juga baca Quran. Aku tak nak tanya diteruskan ke tidak, wallahu alam, saya tak nak tanya. Kalau diteruskan alhamdulillah, kalau berhenti Ustaz terpulanglah. Masih diteruskan, dah hatam, sembelihlah kambing. Kalau dah hatam, buat duri panggil satu kampung dah hatam. Berapa tahun hatam tuan? 2 tahun setengah. Bagus. Kena ulang balik untuk ulama. Saya sembahyang ada baca Quran. Bagus. Sekurangnya sebelum ada benda lain, kita dah baca Quran. Kalau tak sempat, itu baik. Yang ketiga, bagus. Ya. Sembelihlah seekor kambing. Kenuri apa? Biar orang tengok. Kena khatam Quran. Kau kecil-kecil dulu tak khatam ke? Itu kecil. Ini khatam kat masjid. Meraihkan orang yang datang solat subuh. Panggil satu kampung, beli lembu, tak ada lembu beli kambing 2 ekor, buat kekah, buat di sini. Ceritanya apa? Khatam Quran. Kita termasuk orang yang tidak kerja, tak ada duit Ustaz. Katanya kebun kelapa sawitnya katanya 20 hektar masjid ni, takkan tak ada duit. 1000 itu gurau je lah. Ya. Tapi kalau sembelih kambing ni jemputlah saya ya. InsyaAllah aku datang. 3, kita nak kejar. Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kau kejar. Dikira kejar lah. Ya. Tak Ustaz. Datang kencing ni Ustaz. Nanti akan tercatat di akhirat nanti. Ya, dia datang masjid kencing keluar, datang masjid kencing keluar, itu aja. Tak ada yang 2 rakaat. Salat kalau boleh 2 rakaat. Ya. Ustaz kalau tengah-tengah baca khutbah Ustaz, kena solat tahiyatul masjid kan? Kena. Tapi qadar yang cepat. Sebab Rasulullah tegur bila dia masuk duduk. Ketika khutbah Rasulullah pun tegur bangun. Maka ulama ambil kesimpulan kalau tengah khutbah ya masuk solat tahiyat masjid ke rumah Allah ni bukan macam rumah kita.
Ya, maka solat. Tapi jangan lama-lama. Fatihah, ambil surah yang paling pendek sekali, ringkas. Ya. 4, ini kita terlupa pandang. Kita amal atau tidak? Mudah-mudahan kita amal. Seorang yang berjalan melalui perkuburan, kemudian tidak memberi salam dan tidak mendoakan. Tuan-tuan, kita muhasabah. Kita naik kereta banyak dari sini sampai ke Kemeru, kiri kanan ada kubur. Bila melihat kubur sambil tu, ya, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Al-Fatihah. Dia hadzal qabr. Baca Fatihah, hadiahkan dekat kubur. Pergi lagi direct, jumpa lagi kubur, bagi salam, hadiah Fatihah. Seulang, nombor 4. Seorang yang berjalan melalui perkuburan, sama dia lalu jalan kaki ataupun apa, walaupun dia dekat kubur tu, kemudian tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur, dia termasuk orang yang daripada kekejaman. Sebab orang yang dalam kubur ini memerlukan akan doa-doa daripada anak-anak, akan doa daripada sahabat-sahabat, doa daripada orang Islam. Tu yang kita buat tahlil tu. Kau nak buat hari ke-7 ke, nak buat 3 malam berturut ke, 40 ke, tak ada, tak salah. Kau nak buat, silakan. Paling kurang jangan tak buatlah. Paling kurang 3 malam ataupun paling kurang 1 malam. Buatlah 3 hari berturut-turut, bantu dia. Kena mayat dalam kubur ini dalam masa seminggu itu waktu yang amat kritikal. Kenapa ulama dulu, ada ulama Nusantara buat 7 hari 7 malam? Ada dalilnya. Tapi kalau orang sebelah sana dikatanya semua bid'ah. Sedang nak sebut sebelah sana tu siapa? Siapa Ustaz? Boleh faham tak? Apa je kita buat bid'ah. Siapa tu Ustaz? Tuan Imam saya sebut ya, sebelah sana tu Wahabi yang melampau, yang suka bid'ahkan orang. Saya sikit bid'ah. Wahabi itu apa Ustaz? Tu payahlah pula aku nak cakap lah. Baik, sikit-sikit bid'ah. Nombor 5. Seorang yang sampai di satu kota pada hari Jumaat kemudian tidak solat Jumaat. Seeloknya solatlah. Inilah cara Jumaat. Ya. 6. Seorang yang di daerah didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa kepadanya. Kat kampung dia datang orang alim, tahu dah orang alim datang, benda je, tak pernah hadir, tak pernah hapus. Siapa pun datang tak peduli. Dia termasuk orang yang kejam pada diri sendiri. Okay. Tak datang majlis Ustaz Yahya tak apa, aku bukan orang alim, saya ustaz biasa. Cari yang orang alim tu ada, datanglah ngaji lah gitu. 7. 2 orang yang bertemu dalam perjalanan masing-masing tidak saling bertanyakan nama kawan. Bila bertemu tak tanya khabar, tak apa, tak bersalam, benda je. Bertanyalah, bersalam, ta'arafu li ta'arafu, berta'aruflah, daripada mana tuan, daripada sini, duduk mana tu, duduk mana, duduk Peru, oh saya ada saudara kat Peru jalan, oh alhamdulillah. Buat tak tahu ya. 9, 8. Seorang yang dijemput jamuan tiba-tiba tidak datang tanpa ada alasan. Tak ada alasan apa tak nak datang. Jemput jamuan, jemput walimah, terutamanya walimah. Walimah ni hukumnya wajib, masalah tu. Kadang cukuplah ada 4 jemputan, tak daya kita. Jauh-jauh paling, sebab tu saya datang, kadang esok hari ni saya datang lah. Saya pergi juga, ya? Datang juga. Kalau boleh nak sampai, kalau tak boleh, kita berkirim bagi sampul dekat kawan-kawan, tolong bayar.
Orang betul. Jangan tak ada rasa apa-apa. Saya ulang ni, nombor 8 dia bagi. Seorang dijemput pada jamuan, dia tanpa alasan tak datang. Walimah ke apa ke tak datang. Tapi bila dia buat walimah, orang tak datang, dia marah pula. Ketika orang buat walimah, dia tak pernah hadir. Orang pun kalau tak pernah hadir, bila dia buat, kes berlaku bila dia buat, orang tak hadir, tak ramai, dia marah pula. Tak boleh hadir. Seboleh hadir, hadir. Itu 9 dia ada 10. Ada seminit 2 lagi. Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan, ini juga satu kekejaman pada dia. Dia jadi seorang pemuda ulang. Ke-9, ya, Sufyan Al-Thawri kata 10 perkara daripada kekejaman, dia kejam pada diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Yang ke-9, seorang pemuda yang tidak ada kerja, malas dan tidak mahu belajar, dah malas belajar ilmu pun tak ada, dan kesopanan dan tidak belajar berakhlak. Itu masalah tu dikejar. Ya, tuan-tuan, kita doalah. Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa Allahumma ja'alna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min azwajina, ya Allah, kurniakanlah rahmatmu kepada isteri kami, zuriatana, zuriat anak cucu kami, qurrata a'yun. Doa tu jangan tinggal. Ya, itu yang 9. Yang terakhir, yang ke-10, seorang yang kenyang. Ini yang tadi, seorang yang kenyang sedangkan dia tahu bahawa jirannya lapar, tetapi tidak diberi daripada makanannya, dia tak bagi. Dia memang orang kaya, kebun banyak, ada perusahaan, ada rumah sewa, kereta 10 biji, majlis mata belalang ada, majlis mata angsa ada, majlis mata 3 segi ada, 3-4 biji masjid. Tapi kedekut buat umrah tiap-tiap tahun, pergi Mekah 100,000, jiran sebelah tu lapar buat tak tahu. Ke-10 orang yang kejam ialah yang terakhir, seorang yang kenyang sedangkan dia tahu bahawa jirannya lapar. Allah, tetapi tidak diberi daripada makanannya, dia kedekut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudahan tajuk hak-hak jiran 10 perkara ini kita cubalah, ya, kita muhasabah apa semua. Tak banyak, kita bagilah sikit, ya, itu. Berapa minit lagi? Habis kan? 4 minit. Cukup sekadar ini, ya. Mudahan pertemuan kita malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudahan kita tidak termasuk orang yang kedekut. Tuan-tuan, ya, kalau kita pemurah, dia pemurah ni, nak jadi pemurah ni orang jaga solat, kalau tidak dia kedekut. Betul, orang yang menjaga solat ini insya-Allah dia jadi orang pemurah. Ustaz dia sembahyang juga, Ustaz aku tengok, tapi kedekut Ustaz, tentu ada masalah sembahyangnya. Sebab Allah Ta'ala janji, ya, orang yang menjaga solat ini dia menjadi orang yang tidak kedekut. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun ayat 19 sampai 25. Penutup ini sebab ada 3 minit lagi, supaya kita jangan jadi orang yang kedekut. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa khalu'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, aku ciptakan manusia itu berwatakkan keluh kesah. Idza masyahu syarru zazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, bertambah-tambah lagi keluh kesahnya.
Iza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapat nikmat manu'a, dia jadi orang yang kedekut, penamak, tidur masing, berkira sangat. Illal musallin, melainkan orang-orang yang menjaga solat. Allazina hum yusallun, mereka itu sembahyang daimun, dijaga. Maka ulama kata, ya, ayat yang dibacakan tadi, melainkan orang-orang yang menjaga solat, dia hidupnya tenang, hidupnya insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepadanya ketenangan, keberkatan dalam hidup, dan dia menjadi orang yang tidak keluh kesah, dan dia menjadi orang yang tidak penamak. Memang datang masalah, tapi oleh kerana solat itu menjaga, ya, masalah, tak ada orang, tak ada masalah. Tapi keluh kesah itu tidak sampai ia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan solat tadi. Anak aku lama dah tak balik, umur kita dah 60, sakit hati kita, pening kepala kita, kenapa anak-anak aku tak datang, kenapalah. Tapi kalau kita jaga solat, kita doa, mungkin mereka sibuk, ya, mudahan satu masa dia balik. Kenapalah begini. Bagi orang yang sembahyang, di Allah Ta'ala beri ketenangan dan menjadi orang yang tidak kedekut. Ustaz, aku tengok Ustaz dia sembahyang rajin, tapi penamak Ustaz, itu ada masalah lah dalam sembahyang. Ya, mungkin Fatihahnya tak apa. Ya. Kadang-kadang Fatihah itu kita buang huruf mat iya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Mana boleh Bismillahirrahmanirrahim, ha ya mim itu mad arid li sukun. Bila mad arid li sukun, baca 4 ataupun 6, kena ada huruf mad di tengah-tengahnya. Semua dalam Fatihah itu mad arid li sukun. Alhamdulillahirabbil alamin, 4 atau 6. Bila baca Bismillahirrahmanirrahim, mana matnya, mana yang kebuang? Contoh, sebab itu kena belajar bab solat ni. Jangan ilmu darjah 6 kau bawa sampai umur 60 tahun, tu jadi masalah. Ilmu solat darjah 6 waktu kafar sampai umur 60 tahun, lepas tu kau tak nak belajar, tak nak murnikan bab solat, tu jadi masalah. Ilmu solat sekadar SPM, lepas tu rasa sombong diri, tak mau belajar dah. Kau bawa ilmu darjah 6, ilmu SPM, solat SPM kamu bawa sampai 60 tahun, itu masalah. Itu yang at-tahiyyatu mubarakatuh salawatut tayyibah. Semua tutut gitu. Boleh lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantabit liskun 46. Abdul 6, 4 pun boleh. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Mana matnya? Tak ada langsung. Paling kurang boleh baca 2. 2 pun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Him. Contoh. Dah masuk belum? Beritahulah. Baru masuk 20 saat. Cukup sekadar itu. Yang hadir ni orang baik-baik, saya doakan tuan-tuan doakan saya, mudahan sekali lagi 20 saat orang yang hadir ke masjid ini di antara orang yang mendapat naungan Allah daripada 7 golongan, salah satu padanya orang yang hadir ke masjid. Moga-moga kita diselamatkan di akhirat nanti dengan kehadiran kita ke masjid ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.